Now, kita nak lompat ke bahagian keperluan. Sometimes bila orang nak buat budgeting, dia kata, aku budget macam mana pun, aku tetap tak ada savings ataupun aku tetap tak boleh nak fulfill my needs. Contoh lah let's say lah gaji dia minimum 1,700. Well, rumah, bilik lah, dia dah ambil bilik lah 400 ringgit. And then dia ada ahli keluarga dia yang dia kena support semua. I see. Macam mana dia boleh hadapi masalah ni? Dia ada dua cara lah. Satu tadi kita cakap pasal tampal kebocoran. Dan lagi satu sebenarnya the other side of it ialah tambah income. So I believe kalau gaji minima ni usually anak-anak muda lah. Sepatutnya lah. Sepatutnya lah anak-anak muda. Kalau kita dah berusia tapi gaji kita masih minima, there's something to think about it lah. Betul tak? Betul. Jadi kalau anak-anak muda ni, pada I, kudrat tu ada. Tenaga tu ada. So please work harder. Work harder. So maknanya janganlah harapkan gaji yang itu saja. Betul. What do you think kalau kita bagi tahu dia increase your value supaya you boleh dapat lebih banyak gaji? Sepatutnya. That's what I think you and me, kita maksudnya kan, yang berusia sikit lah kan, buat. Masa I muda, I buat banyak kerja. Hustle lah. Why kita hustle? Because kita tahu kita tak cukup duit. Simple je. Kenapa kita hustle? Kita tahu kita tak cukup duit. Hustle sebagai contoh, masa raya jual biskut raya. Buat. Masa dulu. Masa raya, ingat lagi memang buat jual biskut raya tu, jual tudung raya. You know, all those things, masa muda lah kita nak buat. Jangan malu nak buat. So memang kena hustle. Memang tak cukup duit tu, gaji minima tu simple. Bukan simple. Memang jadi. Even kalau you nak cakap pasal gaji minima, my husband, SPM graduate. Oh, okay. Only sahaja kan, SPM. Gaji pertama dia kerja dekat panggung wayang RM3.50 sejam. Can you imagine? Betapa minimanya. Minima mana lagi you all nak kan? RM1 lebih, I tak sure. So what we did? Apa yang kita buat? So kalau kita tak ambil the action 20 years sebelum ni, ago, 20 tahun yang lepas, kalau kita tak ambil action untuk tambah tambah ilmu, belajar, hustle, kita tak akan berada di mana kita sekarang lah. Ini selalu yang kita orang self-reflect lah. So maksudnya kita punya keadaan sekarang ni adalah based on keputusan kita buat 10, 15, 20 tahun yang dahulu. Betul. lah. Even sebenarnya dari awal lah, dari kita sekolah lah, I rasa kan. It's come dari sekolah kita. And then mindset kita ni daripada apa yang kita being fit masa kita kecil. Surrounding kita kan. So tapi semua tu boleh ditukar. Pada I, itu bukan isu dia. Sebab kalau you nak testimonial, contoh, I dulu dibesarkan di Stinggan. Okay. Stinggan Stinggan Bukit Botak. Kalau ada orang tahu, memang kalau nak kata Stinggan tu macam mana I pun tak boleh nak beritahu macam mana. Mungkin orang tak tahu kot sekarang. Macam dekat kampung Melayu, Kampung Baru Melayu dekat KL tu ke? Mungkin lah. Lagi Stinggan. Okay. So maksudnya awal-awal masa I kecil tu memang mandi air hujan. I pergi sekolah memang naik bas, turun bas tau. Balik keluar pukul 6, balik lambat. So maksud I hustle tu dari kita ni kena hustle daripada muda lah. Daripada muda. Yes. So sebenarnya semua ni adalah surrounding yang menyebabkan you rasa macam I want to achieve more. Kan? Itu yang motivate you. I want to achieve more. My family tak boleh bagi. Okay, I bukan anak orang kaya. So I want to achieve more. In order I nak achieve more, what should I do? I see. Lepas tu bila after I graduate, income biasa je kan? Macam biasalah. So you wanted more? I wanted more. So I move. Move career. Okay, bila move career, the career takkan grow itself. So dalam career tu pula kena work harder. What do you do after this career yang you buat ni, yang you cakap ni? Masa tu agent takaful. So it's easy to grow lah. I mean easy as in the ceiling. Yes. The ceiling is very tinggi lah. Masa time I tu memang the ceiling very tinggi lah. And tak ramai orang jadi. Masa time kan? you, meaning dulu sekarang dah lain sekarang I tak jadi dah agent takaful. Just tangent sikit. Is it a bit more difficult sekarang ni untuk jadi agent takaful berbanding zaman dahulu? I think lagi ramai, lagi banyak competition. Okay. And orangnya, tapi orang pun makin ramai. Yes, but you have to stand out lah with the products and company. I see. Everything. And maybe the TikToks and whatnot. Cuma I nak tanya sikit lah pasal mandi hujan. Kalau tak hujan, hari tu tak mandi ke? Kita kumpul air hujan lah.
Kumpul air hujan dalam ton drum besar tu kan. Oh, tu maksudnya mandi air hujan. Bukan mandi hujan. Okay. So I ada cerita benda ni dalam YouTube I, setinggan kan. Tapi macam I cakap lah, macam kalau kita pun dalam keadaan macam tu, even sebagai contoh, if kita the first generation, you have to break through that. Macam mana pun kena break through that. With what? First I can say education lah. Just to confirm, I tahu I pernah lawat your house, ada swimming pool. Kan? So dulu you mandi air hujan. Sekarang anak-anak you, or even yourself lah, boleh lah join mandi swimming pool. Mandi swimming pool dari air hujan. Tapi kan? ada air hujan juga lah masuk. Yeah. Filtered punya. Tadi Nafisah ada cakap pasal lahir dan tinggal dan keluarga yang sekarang keluarga yang miskin lah. Duduk di setinggan. Sampai bila kita sebagai manusia ni boleh marah ataupun blame ibu bapa kita atas nasib kita? At one point kita kena buat perubahan tu. Bila kita dah dewasa enough, means kita boleh fikir. Apa yang diorang buat sebenarnya bermakna untuk kita. Macam I dulu tak faham kenapa my parents ni paksa everyday bangun pagi pergi sekolah jauh. Wah, ada sekolah tepi rumah je. Tak ada tepi rumah, dekat. Tapi I dipaksa pergi sekolah yang jauh. Okay. Kat KL. I duduk Selayang. Pergi sekolah kat KL. Kenapa mak I paksa I pergi sekolah KL? Sebab education. Sekolah di KL, kalau I masuk sekolah rendah tu, sekolah menengah tu, I confirm boleh pergi MRSM. Okay. With that good school. Masa sekolah tu lah. Sekolah apa tu? CBN. Stands for Convent Bukit Nanas. Okay. So sekolah lama Sekolah lama. Okay. So they control school. Masa zaman I tu control school. So siapa yang masuk, you have a bright, boleh dapat senang nak apply for MRSM. So my mum ni dia dah nampak. I yang tak nampak. I see. So my mum ni masa kita orang kecil ni, I ni tukang my mum jual kuih. So petang tu cerita Cina. Tak, pukul 7, 6, 7 cerita Cina kan zaman dulu. I tak tahu zaman sama ke kita. Kita dah tak ada TV lagi. Nak tengok cerita Cina bukan dalam YouTube. Sekarang lah. Masa tu. So I ni nangis-nangis ni nak kena tolong dia buat kuih. Tapi I nak tengok cerita Cina kan. TV kat luar lah kan, jauh kan. So you know, kita sebenarnya kena, sekarang baru kita appreciate. Bila kita dah besar, bila kita dah you know dah 20, barulah kita nampak macam apa yang mak aku buat sebenarnya, parents aku buat sebenarnya memang untuk kita. Education kita. Masa tu tak nampak lah. I pun nak masuk lah Convent Bukit Nanas. Perempuan girls school ni. Dah besar pula tu. Maybe untuk anak-anak lah, InsyaAllah. So Nafisah, since you come from that kind of background, tapi sekarang ni you dah better off lah macam mana pula anak-anak you, macam mana you didik diorang supaya dia masih ataupun diorang tak jadi spoiled lah dengan kekayaan yang mereka sudah ada sekarang ni? Berbanding dengan you, berbanding dengan you waktu kecil. Okay, so diorang comfortable lah. Diorang tak mandi air hujan lagi? Tak. Mandi air pool lah. Comfortable lah. Betul. I have to agree yang kadang-kadang kita rasa macam spoilnya anak aku ni kan. Tapi what we can do ialah bagi diorang skill lah. Skills. Okay. So kat rumah ni masak kan. Anak I 3 lelaki. 3 boys? Yang kecil tu je perempuan. Okay, the perempuan. So the 3 boys mesti, maksudnya masa I masuk dapur kena tolong lah. Skills. Kena ada skill. Bukan skill main game je. Memang gamer lah 3 tu. Tapi kena tahu masak. Maksudnya ada list. You kena tahu masak nasi, goreng ayam, you know, things like that. Oh, dia tahu masak? Kena tahu. Dia tahu. How old are they? My eldest 14. 13, 9. Oh, dekat-dekat tu okay. Dekat. Jadi you kena tahu. Maksudnya you kena belajar ni. Tapi along the selain daripada skill memasak, macam skill guna benda-benda biasa kemahiran hidup. I juga ajar diorang handle duit. Because macam mana you nak I bagi diorang duit. The way diorang nak handle duit ialah diorang kena ada duit. So I bagi diorang duit. So I akan ajar repeatedly. Okay, you ada duit, you kena guna 3S. Spend, saving, sedekah. So duit bulan ni, katakan I bagi dia 100 bulan ni. Okay, berapa portion you nak buat? 3 portion ni kena ada. Tak kisah you sedekah RM1, RM2 pun tak apa. Maksudnya masa you pergi sembahyang Jumaat, you kena sedekah. So I akan ajar repeatedly 3S ni. Lepas tu I ajar, I go beyond sikit, biasalah investing semua I ajar jugalah. So
I think sebab I suka lah kot topik tu. And dalam kereta kita sembang masa tu. So diorang catch up lah. So kecil-kecil pun dah buat budgeting lah Simple budgeting. Maksudnya kita lah. Maksudnya you tahu duit you bukan untuk spending je. Macam I dulu, I tak tahu kita tak tahulah. Macam I dulu bila I pergi Jepun tu kan kita dapat scholarship kan. I tak tahu nak guna apa duit ni. Pada I, okay dapat 100% spending. Tu kesilapan kewangan, antara kesilapan kewangan lah. Tapi kawan I yang ada financial literacy yang bagus, dekat Jepun tu lah. Masa kat Jepun tu, dia invest duit dia. Balik Malaysia macam banyak duit dia. Aku satu sen pun tak ada. Sebab dia invest. I spend all my money. Marah ke? So you spend all your marah money lah? Bukan marah. JPA. JPA. Sebab you came from MRSM. Yes. So apa ni? So itu yang I rasa macam okay, so tak boleh buat kesilapan yang sama lah. So I ajar lah anak I 3S. Simple je. Tapi nampak stages you lahir daripada keluarga di Setinggan, masuk ke Konvent Bukit Nanas, berjaya masuk ke MRSM. MRSM mana tu? Taiping. Taiping banyak monyet kan? Ada zoo Taiping kat situ? Ada. Semua tempat banyak monyet lah, tapi I think sebelah tu je monyet lah memang. And then berjaya dapat scholarship GPA untuk pergi ke Jepun. Okay.